Santapan Juara kali ini ke Johor Bahru, bandaraya gabungan warisan tradisi dan gaya hidup moden yang melambangkan jati diri penduduknya. Johor Bahru juga terkenal dengan kelab bola sepak yang menjadi fenomena, Johor Darul Takzim JDT Harimau Selatan, yang bukan sekadar gah di Malaysia, malahan nama besar di Asia Tenggara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Santapan Juara bersama saya Adli Golden Boy. Menarik episod kali ini, kita akan mengenali sosok pemain muda berbakat. Santapan Juara juga akan menelusuri diet pemakanan pemain bola sepak ini ketika di bulan Ramadan. Sama-sama kita ikuti beliau bagaimana mengatur permakanan ketika berbuka, jenis makanan yang menjadi pilihannya untuk kekal bertenaga dan cergas sepanjang latihan ketika berpuasa. Wawancara eksklusif bersama pemain sayap pasukan Selatan Semenanjung Malaysia sebentar lagi. Santapan Juara mendekati bintang muda yang sedang melakar sejarah ketika ini. Gelaran pemain paling bernilai, penyerang sensasi berusia 24 tahun, atlet kita minggu ini, penyarung jersey pasukan Harimau Selatan dan Kebangsaan, Arif Aiman. Arif Aiman membuat penampilan awal dalam Liga Juara-Juara AFC pada 22 Jun 2021 dalam perlawanan menentang Nagoya Grampus. Dalam aksi Liga Juara-Juara AFC 2023, Arif Aiman membantu mencipta kejutan dengan menewaskan juara K-League 1 2-1 di Stadium Sultan Ibrahim, sekaligus membuktikan kekuatan bola sepak Malaysia di pentas Asia. Arif Aiman, Akil Rashid berada bersama dengannya. Akil! Pada musim 2023, beliau mencatatkan 19 gol dan 16 bantuan gol daripada 30 penampilan dalam semua pertandingan, dengan 12 gol dan 13 bantuan gol dalam 24 perlawanan Liga Super. Mr. MVP sudah mula. Prestasi cemerlang ini turut mendapat pengiktirafan daripada Konfederasi Bola Sepak Asia AFC, menamakan Arif Aiman sebagai antara pemain muda paling berbakat di rantau Asia, meletakkannya dalam radar kelab luar negara. Masih lagi Akia, tolakan mudah untuk Arif Aiman, membebaskan Syahmi Safari, umpanan ke tengah untuk Arif Aiman. Wow, pertunjukan silang mata dari Arif Aiman. Dalam perlawanan akhir Piala Malaysia musim 2024-2025, Arif Aiman menjaringkan gol kemenangan apabila berjaya menewaskan Sri Pahang FC dengan keputusan 2-1 yang membawa kejuaraan. Dalam perlawanan Liga Juara-Juara Asia Elite SELE 2024-2025 menentang Ulsan Hyundai, Arif Aiman telah menjaringkan satu gol yang memberi kemenangan 3-0. Sehingga tahun 2025, beliau telah menerima gelaran pemain paling bernilai MVP dalam Anugerah Bola Sepak Kebangsaan ABK selama 4 tahun berturut-turut. Assalamualaikum. Apa khabar Arif? Alhamdulillah baik. Boleh tak Arif kongsikan bagaimana perjalanan awal karier Arif sebagai pemain bola sepak? Apa yang membuatkan Arif rasa bergiat ataupun lebih minat dalam sukan bola sepak ni? Perjalanan saya sebagai pemain bola sepak ni dari mula-mula memang cita-cita saya daripada kecil. Memang impian saya ingin menjadi pemain bola sepak yang berjaya, sebab bola sepak adalah sebahagian daripada hidup saya. Dalam perjalanan menjadi pemain bola sepak profesional, pasti ada cabaran dan juga halangan. Dan apakah detik paling sukar yang pernah Arif hadapi dan bagaimana mengatasinya, Arif? Detik
yang paling suka selama saya bermain bola dalam kerjaya saya adalah semasa saya di sekolah sukan. Banyak saya punya rasa mental down. Ya, dulu saya di sekolah sukan, saya punya peluang tu agak nipis. Bila saya dah habis sekolah, saya bangkitkan pada diri saya supaya saya lebih bersemangat. Saya anggap cabaran yang saya hadapi itu adalah sedikit saja. Yang penting saya usaha untuk cuba untuk lebih yang terbaik. Pertama kali saya berada di Stadium Sultan Ibrahim ni sebenarnya. Boleh tak Arif tunjukkan sikit mana-mana lokasi menarik di sini? Ya, boleh. Okey, Dah sampai jom. kat stadium. Jom. Stadium Sultan Ibrahim dengan elemen futuristik yang diinspirasi dari bentuk mahkota Johor dibuka secara rasmi pada tahun 2020. Bumbungnya yang melengkung seperti perisai melambangkan kekuatan dan perlindungan. Stadium ini dibina dengan teknologi tinggi piawaian antarabangsa menjadikan ia antara stadium paling moden di rantau ini. Stadium ini mampu memuatkan kapasiti melebihi 35,000 penonton. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Menarik episod kali ni, kita di Johor Bahru. Kan, di zaman kita ni dekat rumah Limas, kan, di Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar, Yayasan Warisan Johor. Bila berbuka, kita nak hidangan yang bukan saja sedap tapi juga sihat dan mudah disediakan. Hari ini, saya akan menyediakan satu hidangan istimewa daripada bahan-bahan diet pemakanan Arif Aiman. Tapi sebelum tu, ikut saya ke pasaraya untuk beli belah. Okey? Kita dah jumpa dah kita punya salad kali ni. Hari ni kita tengok kat sini kita ada salad. Tengok sini ini bahan asas. Bahan-bahan asas yang kita gunakan untuk kita punya menu kali ini. Ini adalah dipanggil salad ataupun coral salad. Selepas ni kita pergi cari kita punya tomato pula. Okey? Jom ikut saya. Ini timun Jepun. Dia tak banyak air. Sebab tu kita gunakan untuk salad baik. Kita dah sampai sumber protein kita. Kat sini dia ada dada ayam. Inilah sumber protein yang kita akan gunakan dalam kita punya menu. Lepas ni kita akan cari rempah-rempah ratus dan kita cari kicap kicap. Okey, kita dah sampai dekat tempat ni. Ini panggil balutan Orang panggil wrap ataupun balut Pembalut dia tu. So kita akan guna ni untuk kita punya pembungkusan kita. Okey, jom kita pergi buat pembayaran. Nak puasa. Okey, terima kasih. Ya, kita dah ada barang. Okey, jom kita gerak. Jadi Arif, kita berada dekat mana sekarang ni? Okey, sekarang kita berada kat terowong atau tunnel sebelum masuk ke padang. Beraksi di Liga Utama Tempatan dan Antarabangsa, bagaimana Arif menyesuaikan diri dengan rutin latihan terutama di bulan Ramadan? So, rutin saya adalah saya sentiasa rehat. Semasa sahur tu saya kena prepare lah. Saya kena minum air dengan cukup untuk tahan sampai berbuka puasa. Bukan sahaja makanan yang penting tapi adalah air cukup dalam badan. Jadi, Ramadan adalah bulan penuh cabaran Arif sebagai seorang atlet. Jadi, bagaimana Arif mengekalkan maksudnya dari segi semangat dan juga motivasi ketika berlatih serta bertanding dalam keadaan berpuasa? Lebih semangat lah sebab setiap kali saya training atau perlawanan, saya akan sentiasa berikan yang terbaik semangat saya sebab saya anggap itu training itu dengan game itu adalah peluang terakhir saya. Jika tidak, saya tak dapat itu semua sampai sekarang. Jadi Arif, bagaimana Arif mengekalkan dehidrasi ketika berpuasa dan berlatih? Bagi saya adalah air mineral lah untuk paling utama daripada air yang ada gula, yang ada kafein. Air mineral lah untuk paling utama bagi diri saya di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ni Arif, apakah makanan wajib ketika Arif berbuka puasa?
kerja. Jikalau hari itu off day, mungkinlah saya makan sedikit lebih out diet. Kalau di masa bulan training, di masa ada training, saya akan makan makanan yang seperti chicken grill atau ayam yang bakar lebih berkhasiat. Lebih berkhasiat. Bagi saya adalah mental lah. Mental dengan fizikal itu lebih penting lah. Jadi, terima kasih Arif. Semoga perkongsian ini dapat memberi inspirasi kepada kita semua untuk lebih peka dalam menjaga permakanan dan kesihatan sepanjang bulan Ramadan. Kita ada kejutan buat Arif di penghujung rancangan nanti. Tapi sebelum tu, kita jalan-jalan di sekitar stadium ini. Jom Arif. Jom. Inilah bahan-bahan yang telah kita pergi daripada pasaraya tadi. Kan kita beli belah tadi tu. Okay, hari ini kita akan buat ayam bungkus. Resipi yang pertama sebenarnya kita buat dulu adalah ayamnya. Kita tuang minyak dulu. Tak payah banyak sangat. Sekadar di permukaan saja. Ini kita minyak dah panas ni, kita masukkan kita punya ayam. Ayam kita goreng dulu, barulah kita letak bahan-bahan yang lain. Kita goreng ayam kita dulu. Bagi minyak dia betul-betul panas, kita sehingga ayam ni masak, barulah kita letak kita punya bahan-bahan rempah tadi. Bila kita tengok sini yang pastinya ayam ni kita kena goreng sampai masak dulu. Nak buang air dalam ayam ni, barulah kita punya masakan kita. Kalau kita letak dalam kita punya pembungkusan ni pun dia tak basah. Okey. Siap. Baru kita masukkan kita punya sos sedikit. Sos kicap. Kicap kita masuk dulu. 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 Wangi, aroma semua naik. Oh, wangi pun dah sedap. Bila dah rata, kita masukkan sos barbecue. Sos barbecue. Kita masukkan kajun. Dan kita masukkan lada hitam. Lepas tu kita kacau lah. Okay. Sehinggalah dia punya kicap dengan ni semua sebati dengan ayam. Okey, kita punya ayam pun sudah siap kan. Terima kasih masih bersama kami dalam Santapan Juara. Pencapaian cemerlang Arif Aiman meletakkan beliau sebagai prospek terbaik dalam bola sepak Malaysia melalui sumbangannya kepada kejayaan pasukan kebangsaan. Jadi Arif, apakah kejayaan paling bermakna setakat ini dan mengapa Arif? Bagi saya, kejayaan paling bermakna dalam karier saya memenangi pemain paling bernilai MVP berturut-turut. Tak semua bakat muda dan usia saya memenangi pencapaian tersebut. Okey Arif, kita bercakap mengenai anugerah pemain bernilai iaitu MVP. Apakah perasaan Arif dan bagaimana reaksi keluarga dan orang tersayang? Pertama kali saya merasai kemenangan itu adalah cabaran untuk diri saya untuk lebih maju lagi di hadapan. Perasaan ibu bapa saya, orang yang terdekat saya, banggalah dengan apa yang saya lalui selama ini, dengan dugaan dan cabaran yang saya lalui sebelum saya berada di tempat di mana saya berada. Kita sering melihat bagaimana pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail sangat dekat dengan para pemain. Bagaimana Arif melihat peranan baginda dalam menaikkan standard bola sepak negara? TMJ adalah seorang yang minat bola sepak dia tinggi lah. Baginda selalu rapat dengan player semua, adalah memberi pesan, memberi peringatan, memberi semangat, memberi motivation kepada semua player. Prinsip dia luas dan dalam bola sepak ni dia amat nak bola sepak Malaysia berjaya di suatu hari nanti. Dalam setiap kejayaan pasti ada detik emosi Arif. Bolehkah Arif kongsikan
momen paling menyentuh hati Arif sepanjang kerjaya sebagai pemain bola sepak profesional? Momen yang paling terbaik dalam kerjaya saya adalah saya menjaringkan gol di pentas Asia Champions League. Itu paling bermaknalah emosi bagi saya. Arif Aiman hadapi untuk jaringan akhirnya Malaysia di hadapan. Sebagai pemain muda, Arif sentiasa menjadi perhatian ramai. Jadi bagaimana Arif menghadapi tekanan dan ekspektasi tinggi daripada peminat serta pasukan? Tekanan itu memang tinggi, tapi saya anggap itu adalah peluang untuk saya lah. Saya ingin menunjukkan bahawa diri saya ni berharga dan saya nak penyokong datang ke stadion adalah happy tengok kemenangan dan cara permainan kita semua. Jadi Arif, kita ada lagi soalan nak tanya. Tapi sebelum tu Arif, jom kita ke lokasi lain. Jom. Apa ni sebenarnya, Arif? Ini adalah trofi Liga Super Malaysia lah. Oh, Liga Super. hebat. Inilah antara trofi yang paling saya nak memenangi dalam kerjaya saya. Jadi menjadi idaman semua pemain-pemain di Malaysia ya. Apakah legasi yang Arif mahu tinggalkan dalam bola sepak di Malaysia ni? Bagi saya tak nak pun tinggal apa-apa legasi. Cukup orang kenal nama saya sahaja. Jadi bila saya dah tak main bola ke apa tu, cukup orang kenal saja nama saya. Itu je lah saya nak tinggalkan. Kita ada satu lagi soalan daripada penonton yang dihantar melalui media sosial Santapan Juara. Minggu ini soalan daripada Dania Inshira yang bertanyakan mengenai siapakah yang paling memberi inspirasi dalam hidup kerjaya Arif. Yang selalu memberi inspirasi dalam hidup saya adalah ibu bapa saya, orang-orang terdekat dengan saya, abang-abang saya. Selalu memberi kata-kata semangat, memberi semangat dan mendoakan kejayaan saya. Dan tidak lupa juga kepada jurulatih dan staf-staf memberi pertolongan saya untuk bermain di dalam padang, mengekalkan prestasi saya dan mengingatkan saya. Terima kasih atas perkongsian tadi. Semoga kejayaan terus mengiringi di setiap langkah, insya-Allah. Jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita bersama Chef Razak dengan hidangan santapan juara yang berkhasiat. Okey, kita ambil kita punya pembungkus, kita letak kita punya sos dulu. Sos barbecue kita tuang. Kacau bagi rata. Okey, siap. Baru kita letak kita punya ni kita panggil salad coral. Bila dah siap macam ni, kita letak tepi dulu. Sebelum kita masukkan sos, tu kita alas dengan kita punya pembalut ni. Dan kita letak kita punya bungkusan bungkus dalam atas. Okey. Lepas tu kita letak sos mustard Kacau sikit sos mustard dia. Dan kita letak mayonis. Dan kemudian kita letakkan kita punya ayam. Kita balut dia. Kita gulung, lepas tu kita tutup tepi dia supaya dia punya bahan-bahan tak terkeluar dan kita potong. Kita letak. Inilah ayam bungkus yang kita katakan tadi. Yang kalau tengok dia mudah disediakan, mudah dimakan. Inilah resipi yang amat mudah, dietary yang baik, penuh dengan protein, penuh dengan karbohidrat dan ini yang boleh kita kan bagi tenaga pada kita dan tidak terlalu kenyang waktu kita solat tarawih kan. Anak-anak pun suka bila kita makan pun kita tak terlalu kekenyangan masa solat tarawih tu. Kita selesa dah balik rumah, kalau kata nak buat lagi, kita boleh buat lagi yang lain. Ngerti kan? Okey, kita buka tin Metifin ni. Kita masukkan makanan ni semua ke dalam ni, susun. Kita masukkan dalam ni. Okey, ini kita letakkan mayonis dekat dalam bekas ni. Campur dengan mustard, sos mustard kita. Dan kita letak dengan sos barbecue. Kita campurkan dalam ni. Okey, setelah siap kita ni, kita akan masukkan dalam kita Metifin ni. Serta kita punya ayam bungkus ni dan kita tutup dia dulu.
Sudah siap. Okey, kita dah siap ni. Akan saya berikan pada Cik Adli kita tu untuk diberikan pada Arif Aiman. Dapatkan resipi penuh ayam bungkus di media sosial Santapan Juara. Okey, kita jumpa lagi. Seperti yang dijanjikan tadi, inilah hidangan yang disediakan oleh Chef Razak diinspirasikan diet pemakanan kegemaran Arif sendiri. Tapi sebelum tu, ada sedikit nota Arif daripada Chef. Boleh Arif bacakan? Boleh. Semoga sukses dan diiringi doa dari saya. Selamat berbuka puasa dari saya, Chef. Terima kasih. Terima kasih, Chef. Okay, Arif, jadi kita tengok Arif, apa yang Chef masakkan untuk Arif ni. Sebenarnya bulan puasa ni, itu dia. Ayam bungkus. Nampak sedap kan? Jadi, terima kasih Arif Aiman. Semoga terus cemerlang dalam mengangkat sukan bola sepak negara kita ke pesada dunia. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Uish. Kalau bukan pemain bola sepak, Arif rasa Arif akan jadi? Cikgu Siapa pemain bola sepak yang paling Arif kagumi dan jadikan inspirasi? Lamine Yamal. Apa perkara pertama yang Arif buat selepas menang perlawanan besar? Recovery. Perkara paling pelik yang peminat pernah buat untuk Arif? Pelik. Tak tahu. Apakah lagu Arif dengar sebelum perlawanan? Lagu Jiwang. Jika Arif boleh perjalanan masa, iaitu time travel, Arif mahu pergi ke masa kecil untuk nikmati zaman kanak-kanak, ke masa depan lihat di mana Arif berada, zaman kegemilangan bola sepak 90-an, zaman Ronaldo dan Messi masih muda. Ketika zaman kanak-kanak. Sekian saja Santapan Juara. Semoga kegigihan Arif ini dapat menjadi inspirasi kepada semua bahawa impian boleh menjadi realiti jika kita berani berusaha serta tidak pernah menyerah. Minggu depan kita bersama Nur Azliah Syafinas Muhammad Zaiz, atlet pelumba basikal para negara. Salam hormat dan selamat menjalani ibadah di bulan Ramadan.